Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Yang berbahagia, barisan pengurusan Institut Aminuddin Baki, para pensyarah, pemimpin pendidikan, warga Kementerian Pendidikan Malaysia serta para peserta webinar selah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam webinar sesi libat urus refleksi aspirasi dan hala tuju atau dikenali sebagai Serlah, yang merupakan sebuah platform perkongsian ilmu dan kepimpinan yang mengendengahkan pengalaman, pemikiran serta amalan terbaik dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Hadirin yang dihormati, Serlah IAB menjadi wadah untuk kita menyebarluaskan ilmu, mencetuskan pemikiran baharu serta memperkukuh kompetensi pemimpin pendidikan dalam mendepani lanskap pendidikan yang semakin dinamik dan mencabar. Selaras dengan aspirasi pendidikan negara, sesi pada hari ini diharapkan bukan sekadar menjadi ruang untuk kita mendengar, tetapi menjadi ruang juga untuk kita berfikir, melakukan refleksi dan bertindak ke arah perubahan. Tema perkongsian kita pada hari ini ialah kepimpinan berasaskan data, tindakan mencipta perubahan. Untuk itu, panel bersama kita pada hari ini ialah yang berusaha Dr. Zarina binti Mat Yassin, Pensyarah Kanan Institut Aminuddin Baki. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Zarina untuk memulakan webinar kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Yang dihormati rakan-rakan pendidik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama saya dalam sesi ini. Izinkan saya mulakan perkongsian dengan satu tajuk yang sangat dekat dengan peranan kita sebagai pemimpin pendidikan, iaitu kepimpinan berasaskan data, tindakan mencipta perubahan. Saya percaya semua mempunyai matlamat yang sama, iaitu membantu sekolah menjadi lebih baik. Persoalannya, apakah sebenarnya yang membezakan antara sekolah yang sentiasa berubah dengan sekolah yang sukar berubah? Jawapannya, bukan kerana sekolah itu mempunyai guru yang lebih hebat atau muridnya lebih baik, tetapi kerana pemimpinnya membuat keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan kepada andaian. Dengan kata lain, data bukan sekadar nombor, data ialah cerita kita tentang sekolah kita. Pernahkah kita membuat sesuatu keputusan dengan penuh yakin, tetapi akhirnya kita sedar bahawa keputusan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah? Bukan kerana kita tidak berpengalaman atau kita tidak berusaha, tetapi adakala kita membuat keputusan berdasarkan kepada andaian. Apabila kita bercakap tentang kepimpinan berasaskan data, sebenarnya kita sedang melaksanakan aspirasi RPM 2026-2035. Kuras strategik 7, iaitu tabir urus, cekap dan sistem penyampaian berkesan. Hari ini, pemimpin pendidikan tidak lagi membuat keputusan berdasarkan andaian atau pengalaman semata-mata. Sebaliknya, setiap keputusan perlu disokong oleh data dan bukti supaya tindakan yang diambil benar-benar menyelesaikan isu sebenar. Seorang pemimpin perlu memahami apa yang berlaku, mengapa ia berlaku dan apakah tindakan yang paling tepat boleh diambil. Keputusan menjadi lebih tepat, pengurusan menjadi lebih cekap, sumber dimanfaatkan secara optimum dan intervensi yang dilaksanakan lebih berfokus. Yang paling penting, setiap tindakan akhirnya memberi impak kepada kemenjadian murid. Inilah budaya yang ingin dibina melalui RPM. Apabila keputusan dibuat berdasarkan kepada data, kita bukan sahaja mengurus sekolah dengan lebih baik, malah kita memimpin perubahan yang benar-benar memberi manfaat kepada murid, guru dan juga organisasi.
Okey, dalam hal ini data juga merujuk kepada kompas, iaitu mengapa saya menggunakan perkataan kompas? Kerana kompas tidak membawa kita ke destinasi, tetapi kompas menunjukkan arah yang betul. Begitu juga dengan data. Data tidak menyelesaikan masalah dengan sendiri, tetapi data membantu kita membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Malangnya dalam banyak keadaan, kita terlalu bertindak sebelum memahami keadaan sebenar untuk membuat keputusan. Sebab itu, saya ingin mengajak kita semua melihat satu proses yang mudah tetapi sangat penting. Segala-galanya bermula dengan data yang berkualiti. Kita perlu mengumpul data yang tepat, relevan dan terkini. Data boleh datang daripada pelbagai. Contohnya dari segi akademik, kehadiran murid, disiplin, pentaksiran, soal selidik atau pemerhatian di sekolah. Data yang dikumpul juga tidak memberi makna jika tidak dianalisis. Di sinilah kita mengenal pasti pola, trend dan punca sebenar sesuatu isu. Kita tidak hanya melihat nombor, tetapi kita cuba memahami cerita di sebalik nombor tersebut. Selepas memahami data, barulah kita membuat keputusan. Keputusan yang baik ialah keputusan yang berasaskan kepada bukti, bukan persepsi atau andaian. Dan setiap keputusan perlu diterjemahkan kepada tindakan. Intervensi mestilah berfokus sesuai dengan punca masalah dan diselesaikan secara konsisten. Intervensi yang tepat lebih penting daripada intervensi yang banyak. Akhirnya, barulah kita melihat kepada impak. Apakah yang berlaku? Perubahan? Apakah pencapaian meningkat? Adakah kehadiran bertambah baik? Jika impak belum dicapai, kita menambah baik semula intervensi tersebut. Inilah yang membezakan di antara pemimpin yang hanya mengurus dengan pemimpin yang benar-benar memimpin perubahan. Okey, saya percaya sebenarnya tidak pernah kekurangan data di sekolah, ya. Setiap hari sekolah menghasilkan pelbagai data. Ada data prestasi murid, data kehadiran, data disiplin, PDP, kompetensi guru dan malah maklum balas daripada ibu bapa dan warga sekolah juga dikira sebagai data. Tetapi persoalan yang lebih penting ialah adakah data ini benar-benar menghasilkan tindakan dan membawa perubahan. Inilah sebenarnya cabaran dalam kepimpinan pendidikan. Okey, kadang-kadang kita begitu sibuk mengumpul data sehingga kita terlupa untuk menggunakannya. Laporan semakin tebal, graf cantik, dashboard lengkap, tetapi amalan di bilik darjah masih sama dan pencapaian murid masih lagi belum berubah. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mengubah cara berfikir. Data bukan untuk disimpan, data adalah untuk digunakan. Lebih penting lagi, saya ingin menegaskan bahawa data bukan alat untuk menghukum, tetapi data adalah alat untuk kita belajar. Apabila data menunjukkan keputusan peperiksaan menurun, ia bukan bermaksud kita mencari guru untuk dipersalahkan. Sebaliknya, kita bertanya, apakah yang sedang berlaku? Mengapa ini berlaku? Bagaimana kita boleh membantu guru? Apakah intervensi yang paling sesuai? Begitu juga apabila kita melihat data kehadiran murid. Jangan terus melabel murid yang tidak berminat untuk belajar, tetapi kita perlu tahu apakah puncanya. Mungkin faktor keluarga, pengangkutan, kesihatan atau murid itu sendiri tidak dimotivasikan. Maka data membantu kita memahami realiti sebelum kita membuat keputusan. Okey, sebab itu dalam budaya data yang ingin kita bina ialah budaya pembelajaran, bukan budaya menyalahkan. Okey, dalam organisasi yang mempunyai budaya data yang sihat, guru tidak takut melihat data kerana mereka tahu data digunakan untuk menambah baik, bukan penilaian semata-mata. Sebaliknya, mereka akan lebih terbuka untuk berkongsi cabaran, berbincang dalam PLC, mencari penyelesaian bersama dan sentiasa melakukan refleksi terhadap amalan mereka. Daripada saya rasa kepada menunjukkan bukti, dalam hal ini pengalaman seorang pemimpin menjadi penting. Namun pengalaman yang disokong oleh data akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat, telus dan mudah.
Bagaimana seorang pemimpin menggunakan data? Ramai yang beranggapan pemimpin berasaskan data bermaksud mempunyai dashboard yang lengkap atau laporan yang tebal. Okey, di sini saya ingin berkongsi 5 langkah yang mudah. Pertama, perlu bertanya. Mulakan dengan bertanya, apakah isu sebenar? Jangan terus mencari penyelesaian sebelum kita benar-benar memahami masalah. Kedua, baca. Lihat data, kena pasti pola, trend, apa yang sedang berlaku, apa yang berubah, siapa yang terlibat, di manakah jurangnya. Ketiga, makna. Mengapa berlaku? Di sinilah analisis sebenar bermula. Kita bukan lagi melihat nombor tetapi memahami cerita di sebalik nombor tersebut. Keempat, putus. Apakah keutamaannya? Di sini kita akan melihat tidak semua masalah boleh diselesaikan serentak. Jadi pemimpin yang strategik tahu memilih isu yang memberi impak paling besar. Dan akhirnya yang kelima ialah bertindak. Apakah intervensi yang boleh dilakukan? Jika impaknya belum seperti yang diharapkan, kita baiki semula. Inilah kitaran penambahbaikan berterusan. Memetik Michael Fullan 2014, perubahan yang berkesan berlaku melalui pembelajaran berterusan dan penggunaan bukti dalam membuat keputusan. Okey. Salah satu kesilapan dalam membuat keputusan ialah bertindak terlalu cepat terhadap simptom. Di sinilah kajian tindakan menjadi relevan kepada alat kepimpinan. Ia bukan semata-mata kepada tugasan penyelidikan, ia membantu pemimpin mengenal pasti masalah, merancang intervensi, melaksanakan tindakan, memerhati perubahan dan membuat refleksi. Ia membina budaya keputusan berasaskan bukti dan penambahbaikan berterusan. Okey. Seterusnya kita akan melihat kepada inovasi OPA ataupun one page action research. Ya, ini banyak membantu dalam tindakan. Mengapa OPA dibangunkan? Kerana berdasarkan kepada pengalaman membimbing sekolah, pemimpin pendidikan, saya mendapati ramai guru dan pemimpin melihat kajian tindakan sebagai sesuatu yang rumit, mengambil masa yang lama dan membebankan. Akibatnya, ramai yang tidak berminat untuk memulakan kajian tindakan. Apakah masalahnya pada kajian tindakan atau cara kita memperkenalkannya? Dari pengalaman membimbing sekolah, kami di IAB mendapati bahawa proses kajian tindakan dipermudahkan melalui inovasi OPAR. Guru lebih yakin untuk melaksanakannya. Mereka tidak lagi melihat kajian tindakan sebagai satu laporan yang panjang tetapi sebagai satu proses penyelesaian masalah secara sistematik. Daripada pengalaman itulah lahirnya OPAR. Maka OPAR mengekalkan prinsip asas kajian tindakan tetapi dipersembahkan dalam satu format halaman, lebih mudah difahami, lebih cepat dilaksanakan dan lebih praktikal digunakan di sekolah. Yang lebih hebat bukan borangnya, yang hebat ialah cara berfikir di sebalik OPAR. Ia mengajar pemimpin dan guru supaya sentiasa bergerak mengikut satu aliran yang jelas, iaitu daripada data, memberi makna, membuat keputusan, membuat tindakan dan akhirnya kita akan melihat kepada impak terhadap kajian tindakan tersebut. Akhirnya kita ingin melihat satu perkara yang paling penting, iaitu impak kepada guru dan pemimpin. Perubahan sebenar bukan berlaku apabila data dikumpulkan tetapi apabila data mengubah amalan. Prosesnya mudah, iaitu pertama, sedar guru dan pemimpin mengenal pasti isu sebenar. Yang kedua, faham, mereka membaca bukti, bertindak. Ketiga, intervensi tak boleh. Inovasi OPAR atau One Page Action Research banyak membantu dalam tindakan. Mengapa OPAR dibangunkan? Kerana berdasarkan pengalaman membimbing sekolah, pemimpin pendidikan, saya mendapati ramai guru, pemimpin melihat kajian tindakan sebagai sesuatu yang rumit, mengambil masa dan membebankan. Akibatnya ramai yang tidak berminat untuk memulakan kajian.
Apakah masalahnya pada kajian tindakan atau cara kita memperkenalkannya? Daripada pengalaman membimbing sekolah, kami di IAB mendapati bahawa proses kajian tindakan dipermudahkan melalui inovasi OPAR, iaitu guru lebih yakin untuk melaksanakannya. Mereka tidak lagi melihat kajian tindakan sebagai satu laporan yang panjang, tetapi sebagai satu proses menyelesaikan masalah secara sistematik. Daripada pengalaman itulah lahirnya OPAR. OPAR mengekalkan prinsip asas kajian tindakan tetapi dipersembahkan format satu halaman lebih mudah difahami, lebih cepat dilaksanakan dan lebih praktikal untuk digunakan di sekolah. Yang lebih hebat bukan borangnya tetapi yang hebat ialah cara berfikir di sebalik OPAR. Ia mengajar pemimpin dan guru supaya sentiasa bergerak mengikut satu aliran yang jelas, iaitu daripada data kepada makna, kepada keputusan, tindakan dan impak. Akhirnya, kita ingin melihat satu perkara yang penting, iaitu impak kepada guru dan pemimpin. Perubahan sebenar bukan berlaku apabila data dikumpulkan, tetapi data mengubah amalan. Prosesnya mudah. Pertama, guru sedar, pemimpin sedar untuk mengenal pasti apakah isu sebenar berdasarkan kepada data. Yang kedua, faham. Mereka mencari bukti, memahami punca bukannya simptom. Yang ketiga, bertindak. Intervensi dilaksanakan secara lebih berfokus dan akhirnya refleksi. Kita menilai semula sama ada tindakan tersebut benar-benar membawa perubahan. Inilah kitaran pembelajaran seorang pemimpin. Jadi, kejayaan bukan diukur dengan banyaknya program yang dijalankan, tetapi keupayaan guru dan pemimpin membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan kepada bukti. Apabila data mengubah cara pemimpin berfikir, data juga akan mengubah cara sekolah bertindak. Impak yang kedua, kita lihat kepada organisasi. Seterusnya, data membina kolaborasi. Perbincangan dalam PLC, dialog prestasi atau mesyuarat menjadi lebih profesional kerana semua pihak berbincang berdasarkan bukti, bukannya pendapat semata-mata. Data juga meningkatkan accountability. Setiap keputusan mempunyai justifikasi yang jelas dan setiap tindakan boleh dipantau serta dinilai impaknya. Akhir sekali, organisasi akan sentiasa melakukan penambahbaikan berterusan. Data bukan digunakan untuk mencari kesalahan tetapi untuk belajar daripada pengalaman dan menambah baik amalan. So, kita lihat impak yang ketiga ialah melalui sistem. Akhirnya kita melihat impak yang lebih besar, iaitu impak kepada sistem pendidikan. Perubahan tidak seharusnya berhenti kepada seorang guru atau sebuah sekolah. Sebaliknya, amalan yang terbukti berkesan perlu dikongsi, diperkasa dan diperluaskan supaya memberi manfaat kepada lebih ramai warga pendidikan. Perjalanannya bermula daripada individu. Apabila guru dan pemimpin menggunakan data dalam membuat keputusan, amalan mereka mula berubah. Apabila amalan ini dikongsikan dalam pasukan, keputusan menjadi lebih berkualiti kerana semua ahli berbincang berdasarkan kepada bukti. Seterusnya, budaya ini berkembang menjadi organisasi di mana data menjadi asas kepada setiap perancangan, pelaksanaan dan penambahbaikan. Akhirnya, kesannya dapat dirasai pada peringkat sistem. Sokongan daripada PPD, JPN dan KPM menjadi lebih responsif kerana keputusan dibuat berdasarkan bukti yang jelas dan keperluan sebenar sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh Michael Fullen, perubahan yang mampan berlaku apabila amalan baik berkembang daripada individu kepada keseluruhan sistem. Itulah yang dipanggil system improvement. Apabila bukti dikongsi, amalan berkembang. Apabila amalan berkembang, impaknya bukan lagi kepada seorang guru atau sebuah sekolah, tetapi kepada keseluruhan sistem pendidikan. Skala dengan bukti membesarkan impak, itulah matlamat sebenar kepimpinan berasaskan data. Okey, sebagai penutup kepada perkongsian saya ingin membawa kita melihat masa depan pendidikan.
Okey, pada masa hadapan, pemimpin pendidikan yang berjaya bukan lagi mereka yang mempunyai paling banyak maklumat, tetapi mereka yang mampu mentafsir data, memanfaatkan teknologi dan membuat pertimbangan yang bijaksana. Sebab itu, terdapat 4 kompetensi utama yang perlu dimiliki oleh pemimpin masa depan. Pertama, data literasi. Pemimpin perlu mampu membaca, mentaksir dan menyoal data sebelum membuat keputusan. Data hanya menjadi lebih bernilai apabila kita memahami maksud di sebaliknya. Kedua, AI dan analitik, iaitu teknologi seperti kecergasan buatan mampu membawa kita mengesan pola, membuat analisis dengan lebih pantas dan menyediakan maklumat yang lebih tepat. Namun, AI hanya menyokong keputusan, bukan menggantikannya. Yang ketiga ialah human judgment. Di sinilah nilai seorang pemimpin. Keputusan bukan hanya berdasarkan kepada data, tetapi juga mengambil kira konteks sekolah, nilai, etika dan keperluan murid. Keempat, agile action. Dunia pendidikan sentiasa berubah. Oleh itu, pemimpin perlu berani mencuba, belajar daripada data, membuat penambahbaikan dan menyesuaikan tindakan dengan pantas. Saya percaya teknologi akan terus berkembang. Namun, satu perkara yang tak akan berubah, iaitu kebijaksanaan manusia dalam membuat keputusan. Akhirnya, kita perlu bertanya, adakah tindakan kita memberi kesan? Lihat impak kepada 4 lapisan, iaitu murid atau peserta, guru atau individu, organisasi dan akhirnya sistem. Jangan hanya mengukur aktiviti seperti jumlah kursus atau peserta, cari perubahan kepada amalan, kompetensi, keputusan dan hasil. Saya ingin meninggalkan satu persoalan. Apabila kita kembali kepada organisasi masing-masing, adakah data kita hanya menjadi laporan atau menjadi pencetus kepada perubahan? Pemimpin berasaskan data bukan pemimpin yang mampu ataupun yang paling banyak sekali datanya. Pemimpin berasaskan data, tahu data mana yang penting, apakah maknanya dan apakah tindakan yang perlu diambil. Data memberi petunjuk, pemimpin memberi makna, tindakan mencipta perubahan. Sekian dahulu daripada saya. Sekian, terima kasih. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Zarina binti Mak Yassin atas perkongsian yang begitu bermakna, syarat dengan ilmu, pengalaman dan perspektif kepimpinan yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin pendidikan. Tuan-puan peserta webinar yang dihormati, daripada perkongsian pada hari ini, satu perkara yang harus kita bawa pulang ialah kepimpinan tidak berakhir pada pengetahuan. Kepimpinan bermula apabila pengetahuan diterjemahkan kepada tindakan yang membawa perubahan dan manfaat kepada orang lain. Itulah semangat yang ingin dibawa dalam webinar Serlah IAB, menyelahkan ilmu, menyelahkan kepimpinan dan akhirnya menyelahkan impak. Semoga setiap idea yang kita peroleh pada hari ini tidak berhenti di ruang webinar ini sahaja, tetapi diterjemahkan melalui tindakan di organisasi, sekolah dan institusi masing-masing. Bagi pihak Institut Aminuddin Baki, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel, urusdia serta seluruh peserta yang telah bersama-sama menjayakan webinar Serlah IAB pada kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti siri-siri webinar Serlah IAB yang seterusnya dengan pelbagai topik kepimpinan dan pengurusan pendidikan yang menarik serta relevan. Akhir kata, ilmu yang dikongsi mencetus pemikiran. Pemikiran yang diterjemah melahirkan tindakan dan tindakan pemimpinlah yang mencipta perubahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.